Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Adifah binti Irman dari kelas PPS 39 dan hari ini saya akan melaksanakan maklum balas tentang penggunaan alat-alat digital dalam pembelajaran bersama rakan saya. Boleh perkenalkan diri? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Nordini Durrani binti Putra Syahdai. Boleh panggil saya Dini. Saya daripada UiTM Campus Rembau, course Meskom. Baiklah. Jadi kami akan berbincangkan tentang penggunaan alat-alat digital untuk subjek khusus JAPD 1032. Baiklah, mari kita mulakan. Pertama sekali adalah Google Classroom. Saya nak bertanya kepada saudari, adakah saudari pernah menggunakan Google Classroom? Pernah? Untuk apa? Untuk kalau ada perbincangan antara classmate saya kalau nak buat kerja ke apa. Lepas tu kalau kelas online saya guna Google Classmate bersama lecturer saya. Jadi adakah anda saudari juga pernah gunakan Google Meet? Apa dia? Adakah saudari juga pernah menggunakan Google Meet? Pernah. Untuk kelas Google lah? Meet. Untuk kelas, perbincangan dah malam ke, so jadi guna Google Meet. Baiklah. Untuk pengalaman saya pula, saya selalu menggunakan Google Classroom untuk melaksanakan saya punya assignment PB di bawah IPG ni. Jadi kami ada session sendiri untuk kursus tu dan setiap kursus tu ada tapak dia. Jadi kami boleh rujuk nota, kami boleh hantar assignment dan juga boleh berkomunikasi dengan pensyarah dan juga rakan-rakan melalui komen dekat dalam tapak tersebut yang disediakan. Selain itu, kami juga sering menggunakan Google Meet setiap kali nak laksanakan kelas online sebab dia mudah dan dia senang nak akses daripada Google Classroom je. So jadi dari Google Classroom terus boleh akses ke Google Meet. Jadi ia mudah diaplikasikan di sini, di IPG. Baiklah, seterusnya saya nak bercerita tentang Canva. Adakah saudari juga pernah menggunakan Canva? Pernah banyak kali untuk assignment menghasilkan poster, menghasilkan video assignment. Saya banyak menggunakan Canva lah bersama rakan kumpulan saya sebab dia boleh akses grup ramai-ramai kan. Boleh ceritakan tak apa kebaikan dan keburukan menggunakan Canva ni since saudari juga selalu menggunakan aplikasi ni? Kebaikan dia sebab dia boleh akses beramai-ramai. Maksudnya kalau kita buat assignment, kita boleh share link dekat orang, kita publickan dia, and then orang tu masuk, join, dia boleh edit sekali dengan kita. So jadinya dia memudahkan kerja lah, bukannya seorang je boleh akses, semua boleh akses untuk edit ramai-ramai. Lagi satu, dia banyak kemudahan sebab dia ada teks, ada nak letak emoji semua, subtitle semua senang nak letak. Keburukan dia, Canva ni sebab dia banyak boleh akses. So internet dia banyak makan internet lah, banyak makan data semua. And then lagi satu, kesusahan dia, dulu saya guna benda ni free, tapi sekarang ada Canva Pro. So Canva Pro ni kalau orang bayar Canva Pro ni baru boleh akses yang lagi cantik lah. Dia punya teks, dia punya stiker, subtitle, semua benda tu. Lepas tu kalau contoh, dia memang boleh akses beramai-ramai, tapi dia akan jadi lagging kalau kita jadi tempat yang sama. So itulah keburukan dia. So kalau nak edit beramai-ramai tu, pastikan orang tu edit tempat lain, yang ni edit tempat lain. Kalau kita beramai-ramai nanti dia tu jadi lagging, nanti jadi macam tak cantik. Oh, maksud saudari kena di tempat yang lain-lain lah untuk edit tu, tak boleh di tempat yang sama. Jadi contoh kalau kita edit video first orang lain, video second orang lain, tak boleh nak sama. Okay. Bagi pendapat saya pula, kami juga selalu menggunakan Canva untuk menghasilkan bahan digital. Lebih-lebih lagi dalam assignment kami,
kami selalu menghasilkan untuk tutorial, ada buat nota, ada buat perbincangan kumpulan. Macam saudari juga, kita orang pun ada juga boleh access ramai-ramai. Dan juga samalah kekurangan dia, bila ramai-ramai dia akan jadi lagging. Dan dia juga mudah sebab banyak benda boleh buat dalam tu. Contohnya boleh buat slideshow, lepas tu boleh buat logo, boleh buat IT, poster, betul. Okay. Jadi presentation pun senang. Betul. Dia memang umum lah untuk digunakan Canva ni dalam pembelajaran. Jadi, adakah saudari rasa Canva ni sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran? Ya, saya rasa sesuai untuk pembelajaran. Untuk new student macam baru masuk uni, dia sangat sesuai untuk buat presentation, semua benda tu. Sebab dia, kalau kita tak tahu pun, kita boleh tengok YouTube cara tutorial Canva ni. Sebab ramai orang guna Canva ni dalam dunia sekarang. Betul. Dia juga beginner friendly lah orang kata. Sebab dia mudah, dia tak terlalu complicated. Okay. Betul. Terima kasih. Baik, seterusnya adalah tentang word wall. Saudari pernah dengar ke tentang word wall? Pernah dengar tapi saya tak pernah guna. Tak pernah guna. Jadi saudari pernah tak guna aplikasi lain selain word wall? Macam Quizizz ataupun Kahoot? Quizizz dengan Kahoot pernah guna. Jadi pada pendapat saudari, apa kemudahan, kelebihan menggunakan kuis interaktif ini? Ya, bagi saya aplikasi ni sangat menarik kepada student. Ni macam menarik perhatian tau. Macam contohlah kita macam bersaing dengan kawan-kawan kita, macam betul ke salah. Lepas tu bila at the end of the kita punya quiz tu kan, dia bagi tahu ada rank top tu kan. So macam memang kita macam kita nak rank tu ke depan. Jadi kita orang shock nak jawab quiz sebab nak rank top je. And then lecturer saya bila dah dapat rank top 3 tu, dia akan bagi hadiah. So lagilah kita orang macam belajar betul-betul nak quiz tu betul-betul. So bagi saya menarik lah benda tu. So, and then quiz tu dia macam menarik, and then ada power semua tu kan. Kalau kita jawab betul, dia ada streak, power, and then kita punya markah tu lagi tinggi. So saya rasa macam quiz ni sangatlah menarik untuk student. Jadi kalau menarik, adakah kekurangan Quizizz ni? Bagi saya kekurangan Quizizz ni, jangan main. Saya rasa lecturer patut jangan bagi murid-murid time class online. Sebab dia orang akan google. Sebab dia orang akan google benda tu, macam main tipu lah. So macam basically tak adil lah untuk orang-orang yang dah study ni. So saya rasa better guna time class face to face. Okay, faham. Jadi maksudnya macam tak sukalah kalau ada orang main tipu, boleh Google, boleh chat GPT macam tu. Kadang-kadang bukannya dia orang Google, macam video call dengan kawan, bincang. Okay, faham. Okay, terima kasih saudari. Seterusnya tentang Padlet. Saudari pernah dengar tentang Padlet ke? Pernah. Saya pernah guna rasanya, tapi saya guna sekejap je. Sebab lecturer saya pernah ajar. Tapi saya dah lupa lah. Jadi saudari tahulah macam nak gunakan Padlet tu? Tahu. Okey, bagi pendapat saudari, macam mana Padlet ni boleh membantu dalam pembelajaran? Saya rasa Padlet ni sama je macam nak access note semua tu kan. Dia macam Google Classroom juga, tapi dia lebih mudah. Sebab lecturer saya pernah guna Padlet ni, and then kalau nak cari nota ke apa, senang tau. Sebab dia macam ada satu link lecturer saya bagi. So saya tekan link tu, and dapatlah jawab. Nota-nota semua situ. And then dia ikut turutan, ni bab mana. So saya tekan je dan baca. Bagi saya senang. Access. Tapi bagi saya pula, saya kurang minat tentang Padlet ni. Sebab saya, macam mana nak kata, cara nak guna je tu lain daripada guna Google Classroom. Dia memang menarik. Saya tak nafikan Padlet ni memang menarik dan mudah untuk diakses. Ada komen, lepas tu ada boleh bagi pendapat dalam tu, bagi nota secara langsung lah. Dia cepat je nak send. Tapi
mungkin dengan cara penggunaan scroll dia tu nak access ke tepi. Betul. Jadi macam dia pelik bagi saya sebab dah terbiasa buat macam Google Classroom. Tapi bila ke tepi ni dia macam lain sikit macam tu. Nenek pendek tu dia macam komen dia masuk ke bawah. Dia tak tahu lah, macam lain bagi saya. Jadi Saya itulah. pun dia sebenarnya kena biasakan kot Padlet ni sebab kita pun baru guna kan. Saya pun tak pernah sekolah guna. menengah guna Google Classroom sampai sekarang. Betul. Masa dekat IPG ni baru saya tahu Padlet ni pasal apa semua. Jadi itulah antara kekurangan Padlet bagi saya. Tapi ada jugalah kelebihannya. Macam mudah diakses semua tu. Jadi adakah saudari pernah menggunakan alat digital lain untuk pembelajaran selain yang kita nyatakan tadi? Macam Google Classroom, Canva, Padlet, Quizzes ataupun Google Meet. Pernah ke guna benda lain selain daripada apps ni? Saya banyak guna website yang tu je lah untuk pembelajaran. Sebab dia mudah digunakan kan? Sebab mudah digunakan. Tapi kalau chat semua tu kita orang better Telegram daripada WhatsApp. Kenapa menggunakan Telegram? Telegram macam WhatsApp tu macam umum tau, macam semua kontak orang kita ada, macam kawan, family member. So Telegram ni memang khas untuk kita orang buat assignment, lecturer dan macam untuk sekolah dulu. So macam kalau nak buka tu terus dah dapat chat tu. Kalau WhatsApp ni macam remeh sikit, nak kena archive semua tu. Dia sama je penggunaan tapi saya motor Telegram sebab ramai lecturer suruh dan chat dekat situ. Okay, faham. Baiklah, saya rasa itu sahaja temu bual kita pada hari ini. Terima kasih kepada saudari kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu bual. Dan saya harap urusan saudari pun dipermudahkan. Okay, sama-sama. Amin. Jadi saya nak buat sesi seterusnya, iaitu sesi bergambar. Boleh ke kita bergambar sama-sama? Boleh. Boleh, saya ambil gambar, okey? Sekejap.